Benda ni lah aku cari dulu. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam penuh kehijauan. Apa kabar korang semua walau di mana juga Anda berada? Aku harap korang sentiasa sehat selalu dan dimurahkan rezeki serta dipanjangkan umur. Kita dekat nak raya dah ni. Standby. Oke guys, pagi ni aku nak berkongsi satu informasi yang cukup menarik lah bagi aku, di mana hari ini aku nak berkongsi berkenaan dengan khasiat dan kegunaan pokok kesum. Pokok kesum. Mungkin semua orang dah tahu apa tu pokok kesum. Ia adalah sejenis herba yang boleh dijadikan herba ataupun rempah dalam masakan. Oke guys, let's go. Oke guys, pengenalan berkenaan dengan pokok kesum ni. Pokok kesum atau nama saintifik dah Polygonum minus. Berbelit lidah nak sebut. Ia adalah sejenis tumbuhan herba yang ada terdapat di Malaysia serta di negara-negara yang beriklim tropika. Pokok kesum ni dikatakan berasal dari Asia Tenggara kita lah, terutama sekali dari Malaysia, Indonesia, Thailand dan Filipina. Ianya berasal dari kawasan-kawasan kita saja. Jadi pokok kesum ni memang selalu ada lah di pasar-pasar. Jadi kita nak menanamnya pun cukup senang kalau pokok kesum ni, sebab ianya pokok herba yang paling mudah hidup. Yang tak pandai menanam pun rasaku kalau dia tanam pokok kesum ni boleh hidup pun. Kebanyakan pokok kesum ni digunakan di dalam menu-menu masakan lah. Kegunaan dia paling utama dia selalu dia orang kan campur dia dalam menu laksa, asam pedas, apa lagi, tom yum, dan dia juga boleh diulam mentah. Aku tak pernah lah lagi ulam mentah pokok kesum ni. Mungkin orang ulam jenis yang biasa dia orang ulam, makan ulam pucuk-pucuk dia aja lah. Buat masa ni aku tak pernah lah lagi cuba mengulam ataupun menjadikan pokok kesum tu sebagai ulaman. Yang selalu dia aku buat masukkan dalam asam pedas, apa lagi, laksa, itu je. Tapi ulam mentah ni aku belum pernah cuba lah. Apa kata nanti kita cuba, tunggu aku punya pokok kesum belakang tu merimbun sikit, nanti kita ambil pucuk dah, kita cuba buat ulam. Selain itu juga guys, ianya boleh dijadikan minyak. Biasalah ada proses-proses dah. Dia minyak kesum ni boleh dijadikan sebagai aromaterapi dan untuk merawat kelumomo. Siapa yang banyak-banyak kelumomo yang tak mau hilang tu boleh cuba cara ni, gunakan minyak kesum. Kalau susah nak buat minyak dia tu, mungkin kita lumur-lumur tu kita gosok kat kepala mungkin jadi. Tak salah mencuba. Selain tu juga ianya digunakan sebagai minuman lah, tonik untuk orang yang lepas bersalin. Ada juga tu. Kalau contoh dia isteri-isteri ke orang yang baru lepas bersalin kan selalu dia ada dekat pasar-pasar orang jual paket-paket herba tu. Kemungkinan dia ada dalam tu. Ianya untuk mandian lah, sebab mandian. Lepas tu mungkin juga boleh diminum, air rebusan itu buat minum untuk pencernaan di dalam badan lah, terutama ada sekali orang baru lepas bersalin. Oke guys, pokok kesum ni banyak juga khasiat dah, terutama sekali dalam pencernaan, merawat kulit, mencegah kanser pun ada. Lepas tu menguatkan stamina lelaki dan banyak jenis lagi lah. Terutama sekali biasalah herba-herba ni dia memang ada khasiat-khasiat tersirat dalam pokok dia tu yang kita jarang tahu dan kita tidak mengetahui dah lah khasiat-khasiat dah. Kalau kita kaji betul-betul, kita cari betul-betul maklumat dia apa semua, baru kita tahu setiap tumbuhan tu dia ada khasiat dia tersendiri yang alami lah, orang panggil alami. Cuma kadang benda tu kita kena amalkan lah, baru ianya nampak kesan dia. Kalau kita baru
guna sekali, 2 kali, mungkin tidak ada kesan terhadap tubuh badan kita, sebab kemungkinan khasiat dalam pokok tu hanya ada dalam 2 ke 3% macam itulah. Selebih dah mungkin itu saja peratusan dah, dan ianya kita harus menggunakan benda tu berulang-ulang baru yang mungkin sebati dengan tubuh kita dan tubuh kita dapat menerima khasiat tersebut. Morfologi tumbuhan tentang kesum. Kesum adalah jenis tumbuhan renek yang menjalar jika kita tanam direct ke tanah. Dan dia juga suka memanjat pokok lain. Jika ada pokok-pokok lain lah di sekitar dia, dia suka naik atas pokok-pokok lain yang lebih tinggi dari dia. Di samping itu juga pokok kesum boleh tumbuh hidup dengan ketinggian dalam 1 meter macam itulah kalau dia atas di tanah yang rata dan di kawasan yang rendah. Berbanding dengan jika dia hidup di kawasan tanah tinggi, contoh dia macam Cameron Highland, ianya boleh mencapai dalam 1.5 meter ketinggian. Tinggi juga tu. Mungkin sebab faktor cuaca lah di bawah ni dia tidak terlalu sejuk, mungkin di atas sejuk. Jadi dia lebih cepat membesar dan berkembang. Oke guys, daun kesum berwarna hijau gelap. Ianya ada hijau gelap-gelap sikit. Lepas tu dia punya lebar dalam 1.5 hingga 2 cm lebar, manakala dia punya panjang tu dari 5.0 hingga 7.0 cm panjang. Jadi nanti aku akan tunjuk macam mana rupa pokok kesum tu. Mungkin ada yang tak tahu. Nanti korang boleh cari kat pasar, tanam sendiri. Ya guys, akhir sekali ni dia. Walaupun dia hanya sedikit, sebab akunya tanaman belakang tu ya belum merimbun lagi. Pokok ni memang cepat membiak. Ni, yang ni aku katakan tadi, ianya berbentuk tajam dan panjang. Panjang dia ni dalam 5.0 hingga 7.0 cm panjang. Lebar dia ni dari atas ke bawah 1.5 hingga 2 cm lebar. Bau jangan cakap. Bau memang wangi. Sebab tu ianya sesuai dijadikan rempah dalam masakan, terutama sekali asam pedas lah. Lagi satu, ianya akan mengeluarkan, ada juga mengeluarkan biji benih. Ada satu sini, dia akan keluar macam butir-butir pasir tu. Yang tu biji benih dia lah. Tapi orang jarang lah nak tanam dia melalui biji benih ni. Selalu dia orang akan tanam melalui keratan batang dia ni je. Orang potong, buang-buang daun, lepas tu dia orang rendam dalam air, otomatik ia akan keluar akar. Ia akan keluar akar. Lagi satu pun, kalau korang nak tanam direct ke tanah pun boleh. Kalau korang nak tanam terus di air tu pun boleh. Aku punya belakang tu aku letak dalam potongan botol minyak, aku recycle balik, lepas tu aku letak dalam batang macam tu kot. Tengok dia punya akar dah panjang. Dia punya akar dah panjang. Daun dia pun dah mula yang hidup yang baru-baru lah, yang pucuk-pucuk baru dia keluar. Memang aku tak boleh inilah. Tapi kalau jenis yang badan yang tak boleh terima sangat makan daun kesum ni, orang panggil dia apa? Dia akan mengakibatkan badan masuk angin. Jadi tengok pada kesesuaian korang lah. Kalau korang jenis tahan lasak punya badan, boleh makan ni banyak-banyak. Dia sama juga macam bunga kantan ataupun umbut kantan. Kalau jenis badan yang tak boleh terima sangat, dia makan sikit je dia akan berangin badan dia. Dia akan mula sendawa lah apa semua. Jadi pada yang tak tahan tu jangan cuba-cuba makan banyak. Tapi macam aku ni, aku boleh lagi. Dan setiap kali hidangan asam pedas, benda ni lah aku cari dulu. Aku kan cari benda ni, sebab ini aku makan dulu. Itu yang unik dah ataupun yang pelik dah. Kau letaklah apa lu, kepala ikan ke apa kan dalam asam pedas tu, mesti aku cari ini dulu, baru aku makan ikan. Aku tak tahu sebab apa
memanglah tu tabiat aku. Aku kan cari daun kesum ni dulu, berapa banyak pun dalam hidangan tu aku kan cari daun kesum dulu, aku kan makan daun kesum dulu, baru makan ikan. Itulah selera, masing-masing selera lah. Oke guys, siapa yang tak kenal pokok daun kesum, macam ni lah dia. Dia kecil ya. Tapi kalau dia membiak, ia akan merimbun. Kalau kau letak dalam kolam buatan ataupun baldi apa, besen apa, kalau letak di situ berbulan-bulan, kau tengok dia akan merimbun dekat situ. Jadi nak tanam dia memang cukup senang, paling mudah. Oke guys, itu saja perkongsian aku berkenaan dengan khasiat dan kegunaan pokok kesum, herba ataupun rempah dalam masakan. Kita jumpa di video selanjutnya. Kita tengok, kita bercerita ataupun kita berkongsi apa lagi tumbuhan-tumbuhan herba yang baik untuk kita. Dan kalau ada yang kat belakang lah, nanti aku akan sharing dengan korang. Oke guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar jadi channel, biar sampai maju ke depan dan terus semangat memberikan info serta berkongsi pengalaman. Jangan lupa teruskan berjuang dan teruskan menghijaukan bumi kita. Salam sayang buat semua, biar jadi sampai jadi.